Ini soal ujian, penilaian, peperiksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini, kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6? Tumpuan matriks pembelajaran Malaysia ini yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Dengan 5 subjek ini. Dan sejarah itu dimasukkan untuk tingkatan 3 mulai tahun 2027. 2026 bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains mulai 2026. Saya tahu Kementerian Pendidikan mula nampak gelisah. Mengapa Perdana Menteri nak arah cepat sangat? Tapi kerana saya tahu Kementerian Pendidikan ni kementerian yang cekap dan fikir masa depan. Maknanya kita buat penilaian dan kita tahu 2 tahun darjah 5, darjah 6 itu kita akan perbaiki dan letakkan anak-anak supaya berikan ruang mereka perbaiki dalam 2 tahun sebelum masuk ke tingkatan 1.